Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhani Syahzahra binti Muhammad Fauzi, selaku pengacara Kompas TV TVPSS anda. Hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan tahun 2026. Sekolah kami telah mengadakan majlis solat hajat dan bacaan surah Yasin. Jom saksikan video ini bersama-sama. Berdiri teguh bersama-sama, menghadapi cabaran tanpa rasa gentar. Dengan semangat membara kita melangkah menuju kejayaan, kita pasti menang. Ayo maju, jangan pernah putus asa. Kita juara, kita pasti berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izikri bin Samatullah sebagai pengacara Kompas TV TVPSS Kompleks Rantau Abang. Alhamdulillah, sempena pembukaan sekolah. Sekolah telah menjemput Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Halim untuk program sembahyang hajat dan bacaan Yasin. Sudikah Ustaz berkongsi pengalaman dan pencapaian dalam tilawah Al-Quran yang Ustaz sertai? Alhamdulillah. Terima kasih pada adik Ais. Alhamdulillah, comel nama Ais. Masya-Allah. Alhamdulillah, dalam tilawah Al-Quran ini pengalaman memanglah daripada awal permulaan, daripada peringkat sekolah lagi, peringkat sekolah kebangsaan masuk peringkat sekolah menengah dan peringkat dewasa, menjuarai johan tingkat kebangsaan sekolah-sekolah Malaysia pada tahun 2010. Yang masuk peringkat dewasa, peringkat belia pun Ustaz pernah johan peringkat belia kebangsaan pada tahun 2010 kalau saya silap masa tu. Dan pada tahun 2024 pengalaman Ustaz dapat naik johan di peringkat kebangsaan. Pengalaman ini bila dapat mencapai pencapaian terbaik pada peringkat kebangsaan, peringkat negeri, dan adanya Pejabat Ahli Ehwal Agama Terengganu dan juga Jabatan Kemajuan Islam Jaking, dia menghantar Ustaz ni pergi ke luar negara pula. Alhamdulillah, pengalaman Ustaz dalam tilawah Al-Quran ni dapat ziarah. Kerana Al-Quran ni dapat ziarah beberapa negara, antaranya negara Iraq, Baghdad, negara Thailand, Bangkok, negara Kolkata, India. Dan yang terbaru ni baru pula di negara Doha, Qatar pada tahun 2026 pada baru-baru ya, baru balik. Dan di negara Indonesia pun tak pernah pergi, yang dipanggil tilawah Al-Quran Dunia Melayu Islam, guru pembelajaran, dan juga kerana berkat Al-Quran, insya-Allah siapa yang dia sentiasa bersama dengan Al-Quran, insya-Allah Al-Quran itu sendiri akan membawanya dengan kejayaan, insya-Allah, bukan di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, sesiapa yang mencintai Al-Quran, sentiasa bersama dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, insya-Allah kelak Al-Quran itu sendiri akan memberikan syafaat kepadanya di kubur, di akhirat, dan insya-Allah akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, adik Ais sebagai salah seorang qari wakil sekolah kebangsaan Kompleks Rantau Abang, insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Al-Fadil Ustaz. Itu saja daripada saya, Izikri bin Samatullah sebagai pengacara Kompas TV TVPSS Kompleks Rantau Abang.
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Info Seluruh Lautan. Bye-bye. Alhamdulillah, segala majlis ini berjalan dengan lancarnya. Saya, Farhanisha Azahra binti Muhammad Fauzi, selaku pengacara Kompra TV, TV PSS anda. Kompra TV, peneraju info seluas lautan. Jumpa lagi. Bye.